Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Nur Arin Hazita, selaku pengacara anda pada hari ini. Pada hari ini, 23 Januari 2026, Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Sultan Ibrahim telah mengadakan larian SIGS dan juga Hari Keurusan Form 5 pada tahun 2026. Tanpa melengahkan masa, mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama dengan pelajar tingkatan 5. Hai, nama awak siapa? Nama saya Sisla Adrana dari kelas 5E. Apakah perasaan awak pada hari ini? Perasaan saya seronok sebab dapat berniaga dengan semua orang. Lepas tu kawan-kawan saya pun beri kerjasama yang bagus dekat kelas kami. Okey. Baiklah, soalan seterusnya. Sebagai pelajar yang mengambil kos perniagaan, bagaimana anda mengaplikasikannya di Hari Keusahawanan pada hari ini? Saya sebagai murid yang ambil kos perniagaan, saya menguruskan kewangan dan perancangan perniagaan, dan saya juga menjual beli dan mempromosikan perniagaan saya dekat semua pelajar SIGS. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan share untuk berita yang seterusnya. Bye, Assalamualaikum.